Kalau saya kebetulan berada di situ, kalau saya memiliki atau membawa senjata api yang saya lesen, I will open fire. Saya akan tembak kalau itu ancaman yang berlaku dalam sebuah masjid. Apakah ini gara-gara ulangan peristiwa Memali tahun 1985? Apakah ini perancangan untuk membunuh Presiden PAS yang ada di Masjid Rasulullah itu? Kita tidak mahu buat andaian. Jadi saya tidak ada masalah. Kira selesai. Kami ni kawan lama. Sama-sama dalam PAS. Lepas tu baru masuk parti Yang Berhormat. Teruskan jawapan. Lama. Okey. Saya mengucapkan terima kasih pada Yang Berhormat Menteri atas penjelasan yang tuntas, yang jelas. Berbanding dengan sebelum ini ada sedikit kekeliruan ataupun mungkin tujuan-tujuan strategik tak boleh dedahkan secara ni. Saya faham sangat. Saya nak jelaskan untuk mengelakkan daripada kekeliruan dan juga salah faham antara saya dan juga Yang Berhormat Menteri. Berdasarkan kepada handset ni, persoalan ini saya mulakan dengan saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, apakah Standard Operating Procedure atau SOP apabila satu-satu jabatan kerajaan penguatkuasaan khususnya di bawah KDN mengadakan latihan atau apa-apa exercise bagi satu-satu badan itu? Very clear. Tidak ada apa-apa niat yang tidak baik segitu. Bila saya bertanya ini, saya terpaksa menyebutkan contoh. Jadi ini contoh insiden, walaupun saya akui dan saya dah betulkan beberapa fakta dari segi tarikh, dari segi masa tu. Bagi saya, apabila saya turun ke bawah, rakyat, saya sebagai Ketua Agung Parti pula, Marang itu adalah tempat presiden kita di situ. Jadi diminta saya untuk mengungkapkan persoalan ini kerana tempat itu sendiri merupakan tempat yang dalam keadaan-keadaan tertentu agak sensitif untuk mengadakan apa-apa perkara. Oleh sebab itulah tujuan kami perikatan ini hanya untuk mengelakkan daripada salah faham. Lebih-lebih lagi tidak ada langsung niat kami untuk menyalahkan pegawai-pegawai kerajaan apalagi anggota-anggota keselamatan. Cumanya kami meminta supaya lain kali perkara-perkara ini kita boleh elakkan. Walaupun kami di pihak pembangkang tidak ada masalah. Saya orang undang-undang, tak ada masalah. Asalkan berdasarkan kepada undang-undang dan sebagainya. Dan saya pun bercakap berdasarkan kepada fakta sebagaimana Yang Berhormat Menteri sebut tadi. Surat daripada ketua bahagian agensi penguatkuasa maritim ini kepada pihak-pihak tertentu, mungkin pada pihak polis lah, menjelaskan perkara ini. Pokoknya ialah insiden, bukan, saya tak nak sebut insiden lah, latihan itu ataupun perkara itu berlaku di situ, tidak dapat dinafikan lagi. Mungkin di masa depan kita boleh mengelakkan salah faham yang beginilah daripada berlaku demi untuk keselamatan negara. Jadi saya tidak ada masalah, kira selesai dan deal. Yang Berhormat Menteri, tak ada masalah kita dua. Menteri